Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan ini. Johor Darul Ta'zim JDT semakin hampir ke pentas final Piala Malaysia buat kali ke-8 selepas membelasah Kuala Lumpur KLCT 4-0 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Ketua Jurulatih KLCT Risto Vidakovic akui peluang untuk bangkit pada aksi timbal balik di Johor amat tipis selepas tewas besar di laman sendiri. Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz pula menyifatkan kemenangan besar itu sebagai keputusan positif namun tetap menuntut peningkatan prestasi pasukan. Kemenangan itu memberikan kelebihan besar buat Harumah Selatan menjelang aksi timbal balik separuh akhir di Stadium Sultan Ibrahim Selasa ini. Untuk rekod, JDT pernah beraksi di pentas akhir Piala Malaysia sebanyak 7 kali dengan 5 gelaran dimenangi setakat ini. Pemain yang tidak berada pada tahap kecergasan 100% tidak akan disenaraikan pada saingan Piala Thomas 2026 di Denmark. Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei berkata, biarpun Lee Zijia menjadi aset penting kepada skuad negara, badan induk itu tidak akan mengambil risiko untuk senaraikan Zijia yang sebelum ini dibelenggu kecederaan. Beliau berkata sekiranya kecederaan dialami Zijia belum pulih sepenuhnya, skuad kebangsaan bersedia menurunkan pemain lain yang benar-benar cergas bagi memastikan skuad kebangsaan kekal kompetitif sepanjang kejohanan. Chong Wei memaklumkan tarikh akhir penyerahan senarai nama pemain ialah 11 April ini sekaligus memberi masa kepada barisan kejurulatihan untuk menilai sama ada bekas juara All England itu mampu kembali cergas sepenuhnya. Chong Wei bagaimanapun tetap berpuas hati terhadap perkembangan pemain perserangan lain termasuk Leong Jun Hao dan Justin Ho. Piala Thomas dan Uber 2026 akan berlangsung di Horsens, Denmark dari 24 April hingga 3 Mei. Menjelang kejohanan badminton Asia BAC 2026 minggu depan, pemain beregu campuran negara Toh Iwei menarik nafas lega apabila pulih daripada kecederaan otot perut untuk kembali bergandingan dengan Chen Tangji pada kejohanan tersebut. Pasangan ranking keempat dunia itu sebelum ini berdepan gangguan persiapan susulan kecederaan ringan dialami Iwei ketika latihan. Menurut Iwei, tahap kecergasannya kini semakin pulih meskipun belum mencapai tahap terbaik. Ada. Sebab these 2 weeks, I think 3 weeks, intensity agak tinggi for the training. So saya ada sikit strain lah at my stomach. So I think now 70% recovery. Tak ada lah, biasa lah bagi atlet mesti ada injury kan. So how I overcome it lah. Yeah, that's most important. Biasa sudah injury. Tang Ji Iwei dijadualkan membuka kempen menentang pasangan China Cheng Qing Zhang Qi pada aksi yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre China bermula 7 hingga 12 April depan. Sementara itu, jago beregu wanita negara Perlitan Ebtina dijangka berdepan ujian getir apabila berpotensi berdepan 4 gadingan terbaik dunia pada kejohanan itu. Ketua Jurulatih Beregu Wanita Rosman Razak berkata, pasangan tersebut ialah beregu nombor 1 dunia dari China, Liu Shengshu Tan Ning serta rakan senegara Jia Yifan, Zhang Shuxian yang menghuni ranking keempat dunia. Turut disenaraikan ialah pasangan nombor 3 dunia dari Korea Selatan, Baik Hana, Lee So-hee serta gadingan Jepun di ranking ke-6 dunia, Mayu Matsumoto, Yuki Fukushima. The pressure always be there, So mereka aware dengan pressure itu, mereka nak buat yang terbaik. Saya rasa itu penting untuk diorang carry on the daily punya program. Motivation is there, but as I said, setiap kejohanan kita akan hadapi different punya masalah. Pada edisi lalu, Perlitina tersingkir seawal pusingan pertama selepas tewas kepada pasangan Korea Selatan Kim Hae-jong, Kong Hee-yong. Baik, sementara itu, Pengarah Kejurulatihan Beregu Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Mainaki meminta semua pemain yang diturunkan mempamerkan aksi terbaik. Tegas beliau, skuad negara tidak boleh terus bergantung kepada pemain tonggak semata-mata. Tengok ya, kita punya budak ini banyak yang punya potensial juga ya. Tapi kenapa kita hanya rely kepada Aaron Sowi, Perlitina atau Tang Jie dengan
contoh lah. Ya, bukan maknanya bahwa kita tak mau rely kepada mereka, karena memang mereka sudah prove it semua selama ini yang sirkuit turnamen itu. Jelas beliau, jurulatih telah diarahkan untuk memberi penekanan lebih kepada pemain pelapis agar mereka bersedia dari segi mental dan keyakinan sekaligus mampu bersaing secara konsisten di peringkat tertinggi. Tambah reaksi, cabaran utama ketika ini bukan lagi aspek latihan, sebaliknya kekuatan mental serta cara berfikir pemain. Mengulas mengenai penanda aras bagi pasangan seperti Man Wei Chong, T Kai Woon serta Wan Arif Junaidi, Yap Roy King, beliau menegaskan sasaran ditetapkan adalah tinggi iaitu untuk muncul juara. Namun beliau akui masih wujud jurang dari sudut keyakinan diri yang perlu diperbaiki bagi memastikan semua pemain memiliki mentaliti setara dengan keupayaan sebenar mereka. Kita ini coach taruh kasih itu target besar. Memang harus, karena nasional kita coach melihat kamu punya capability mah. Ya kan? Ismin player ini pernah mengalahkan pemain top 10 atau number 1. Berarti mereka punya capability untuk jadi champion ada gitu. Cuma sekarang mindset dan mentality mereka itu sama dengan dengan kita punya pandangan terhadap mereka lah gitu. Selepas berakhir tugasan di BAC yang akan berlangsung di China pada 7 hingga 12 April, skuad negara dijadualkan pulang ke tanah air sebelum berlepas ke Denmark pada 14 April bagi menjalani kem latihan pusat sebagai persiapan akhir menghadapi saingan Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 3 Mei. Saudara, pemerkasaan seni silat khususnya kepada generasi muda bukan sahaja berupaya membentuk akhlak serta disiplin diri, malah menanam roh perjuangan. Sehubungan itu, Perdana Menteri yakin pembentukan Pendekar Madani adalah pendekatan holistik mengangkat generasi muda yang mempunyai semangat mempertahankan negara dan harga diri bangsa. Anak-anak ini mesti ada disiplin. Semangat kemerdekaan itu bukan saja menentang penjajahan asing, menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang penyalahgunaan kuasa, menentang sikap memperhambakan rakyat sendiri, memperbodohkan rakyat. Merdeka artinya bangkit rakyat, bangkit anak muda, mempertahankan hak mereka. Ini dia Pendekar Madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap sempena Majlis Perasmian Kejuaraan Silat Piala PMX Pendekar Madani di Kompleks Sukan Pahang, Kuantan. Pada majlis ini, Perdana Menteri menyampaikan anugerah Pendekar Madani Pahang kepada bekas atlet silat negara Fazli Mansuh, manakala anugerah Sri Kandi Madani Pahang kepada bekas atlet negara Suzi Muhammad Sulaiman. Selangor FC berdepan cabaran getir dalam persiapan menjelang aksi penting separuh akhir pertama Piala Malaysia menentang Kuching City FC apabila beberapa tonggak utama tidak bersama pasukan. Ketua Jurulatih Kim Panggon berkata situasi itu menyukarkan perancangan namun tetap optimis anak buahnya mampu bangkit. Before important game, so I think we don't have much time. But I think mentally, I think condition very important, and game planning, understanding, and communication very important. So, but anyhow, I think should be until before game we will be done. Will be well preparation. Yeah. Beliau menjelaskan ketiadaan 8 pemain yang menyertai tugasan antarabangsa memberi kesan kepada persiapan. Namun 2 sesi latihan terakhir dimanfaatkan sepenuhnya bagi memastikan pasukan berada pada tahap terbaik. Fokus utama kini adalah untuk memastikan Selangor kembali ke prestasi terbaik serta memburu tempat ke pentas akhir termasuk dalam saingan Piala Malaysia. Baik, sekian Stadium RTM. Saya Iskan Al-Haziq. Kekal aktif. Salam Malaysia Madani.